suka saya lah. Perasannya. Tak adalah. Hadiah yang saya bagi tu, suka tak? Awak lepas ni kan, tak payahlah nak beli barang-barang mahal ke apa. Tak minat, okey? Kalau tak suka, tak payahlah pakai. Saya tengok awak senyum. Nampak ikhlas je. Hai sayang, sihat ke? Tak payahlah pegang-pegang. Ada apa ni? Ada apa you tanya? Apa lagi? Rindu you lah. Rindu. Mestilah I rindu. I baru nak pergi vacation, you nak pergi outstation. I balik dari vacation, you pergi outstation pula. Mana tak rindu? Hei, tak payah nak buat lawak lah. You ingat I tak tahu apa you buat kat sana? Sayang, tak baiknya tuduh I macam tu. Dah lah Zura. You ni dah besar tau. Cuma tak grad-grad je. Ada pandai you lah. Malas nak fikir. Sayang, kalau berani, ikat I. Kita kahwin. Pres, saya happy je dengan awak. Tak, maksud saya, awak jadi diri awak. Live your originality. Awak kan pandai sangat baca saya. Sekarang awak tegalah. Awak baru lepas solat kan? Awak ni ada pasang CCTV ke dalam rumah saya ni, ha? Tak lah. Mana ada saya pasang CCTV kat rumah awak? Saya pasang CCTV kat hati awak. Awak mesti selalu berdoa yang hubungan kita akan kekal kan? Awak ni tak payah perasan lah. Saya pun tak yakin yang awak ni jodoh saya ke tak. Sebab itulah kita kena selalu berdoa. Awak tak nak ke kita kahwin? Awak, saya mengaku memang awak lah orang pertama yang bukakan pintu hati saya. Awak pun. Awak gadis pertama yang saya cinta tau. Tapi kita tak payahlah letak harapan terlampau tinggi. Yelah, sekarang ni awak cakap awak sayang saya. Esok-esok awak benci pula. Tak, Nani. Saya takkan benci awak. Saya janji, saya akan bahagikan awak. Hello? Hello, awak? Apa awak cakap tadi? Tak ada apalah. Saya cuma nak beritahu awak yang esok kita kena meeting kat luar. Whole day tau. Whole day? Yap, whole day. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Jangan bantah. Jumpa esok. Bye. Letak macam tu je? Saya ikut. Memanglah. Siapa suka girlfriend gemuk? Betul lah orang cakap. Lelaki ni memang suka perempuan yang ada katulung lah. Padah muka kau. Itu maknanya tetamu yang tak diundang. Awak ni kan, kalau nak buat keputusan, tak boleh ke nak bincang dulu? Masalahnya awak. Awak yang diam. Tak nak bercerita dengan saya. Awak still anggap saya orang luar kan? Saya betul-betul nak jaga awak. Sebab tu saya nak jadikan awak yang halal untuk saya. Zura, you kena lepaskan dia, Zura. No. I takkan biarkan orang kahwin. You nak buat macam mana? You takkan boleh paksa si Zafri tu. Ni semua salah you tau. I suruh you cari info pasal perempuan tu, satu habuk pun tak ada. Dah tak ada benda pelik pasal perempuan tu. Okey, sekarang ni you bagi tahu I. You nak I buat macam mana? I tak percaya perempuan tu tak ada apa-apa. Si Zafri tu yang buta dengan perempuan murahan macam tu. Zura, mungkin jodoh dia orang. Diamlah. Kenapa awak tak pernah nak bagi tahu saya semua benda ni? Siap bagi tahu lagi awak anak yatim piatu. Saya tak paksa awak terima saya. Saya pula ingat awak jujur kat saya. Saya minta maaf. Saya bukan perempuan yang awak sangka. I need time. Sorry. Hai sayang. Zura. Ada apa datang ni? Well, I have great news. Jom kita masuk. Tak apa. Nak borak-borak kat sini. I ada hal ni, I kena keluar. I don't care. Sebab apa yang ada dalam sampul ni lagi penting. Apa benda ni? Well, semua maklumat pasal perempuan yang you sayang sangat tu. Tengoklah. Apa benda semua ni? Well,
Allow me to explain. Joey tu personal investigator Nani. Tapi cuba you teka, apa benda yang Nani tengah cari sekarang? I tak ada masa nak main teka-teki lah. Okay, I bagi tahu you. Nani tengah cari anak luar nikah dia yang dah hilang 7 tahun lepas.